Hello guys, Assalamualaikum. Ya, masih lagi kita dalam mood hari raya. Okey, dimanapun anda berada, semoga sahabat-sahabat semua sentiasa sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki, diberi kebahagiaan dunia akhirat. Okey, kali ini untuk tidak membuang masa, masih lagi dalam mood raya dan hari ini kebetulan ada orang nak datang rumah. Jadi nasi minyak kita dah siap. Jadi resipi nasi minyak dah ada dalam video tu. Jadi sahabat-sahabat semua bolehlah scroll Jadi menu kita kali ini pasangan dia ayam masak ros ataupun boleh juga dipanggil ayam masak merah. Jadi apa sahaja bahan-bahan dia? Bahan-bahan dia adalah daun pandan satu helai ataupun satu lembar. Lepas tu kita ada apa nama serai 2 batang, bawang holland 1 biji. Kemudian kita ada halia lebih kurang 1 ketul macam ni. Ada bawang putih ada 6 ulas. Lepas tu bawang merah besar 3 biji, ada sedikit lengkuas. Kemudian jangan ketinggalan 4 sekawan. 4 sekawan bunga lawang, buah pelaga, bunga cengkeh, lepas tu kulit kayu manis. Kemudian kita ada tomato puri. Yang ini. Lepas tu kita ada cili kisar sebanyak 5 sudu makan. Ini cili kisar 5 sudu makan. Lepas tu kita ada gula Melaka lebih kurang 1 sudu setengah makan. Lepas tu kita ada cili sos 2 sudu makan. Cili sos 2 sudu makan. Kalau ada sos tomato boleh juga campur 2 sudu makan juga. Jadi bahan-bahan ni cukup ringkas dan mudah. Ini kita potong dan kita blender. Yang serai ni kita ketuk sahaja. Okey. Okey, lupa nak bagi tahu. Kita ada sedikit lebih kurang 1 sudu minyak sapi. 1 sudu ke atau 2 sudu pun bolehlah. Minyak sapi kita pakai minyak sapi yang jenis QBB. Okey. Kuali kita dah panas. Kita masukkan minyak. Minyak jangan banyak agak-agak aja. Jangan banyak. Sebab kita nak goreng, bukan nak goreng, nak masak ayam masak merah, bukan masak ikan paus masak merah, bukan ikan paus masak merah So, bila dah masuk minyak, kita masukkan 4 sekawan. Kita tumis sekejap, 1 minit. Lepas tu kita masukkan kita punya bahan kisar kita atau blender kita. Kita tumis bawang ni sampai air dia susut atau kering sedikit. Baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Ada sesetengah orang bila dia masak ayam masak merah, dia bubuh ataupun dia letak kunyit. Jadi terpulang pada sahabat-sahabat semua, tapi untuk saya tak letak kunyit.
Okey, sekarang kita masukkan kita punya cili kisar. Lepas tu kita punya chili sauce. Kita tumis sampai kita punya cili kisar tu pecah minyak. Baru kita masukkan kita punya tomato puri. Jadi untuk pengetahuan sahabat-sahabat, kalau tak ada tomato puri, boleh diganti dengan buah tomato sebanyak lebih kurang dalam 2 biji ataupun 3 biji. Kita punya cili kisar dah pecah minyak. Jadi kalau sahabat-sahabat nak tahu macam mana rupa cili kisar ataupun bahan tumisan kita pecah minyak, bila minyak dekat tepi-tepi tu dah keluar, dah ada. Jadi itu yang dinamakan pecah minyak. Kemudian kita masukkan kita punya tomato puri. 1 tin. Kita bagi habis je semua. Dalam masa yang sama, nak bagi tahu sahabat-sahabat, kita masak sambal, apa pun sambal yang kita masak, kita kena pandai kawal api. Kita kena jaga api. Masa kita menumis sambal ni, api jangan kuat. Sebab nanti kita punya sambal hangit. Bila jadi hangit, dia punya aroma, bau dia dan rasa dia tak sedap. Dia ada bau, bila kita makan dia ada aroma bau hangit. Jadi kita kena pandai kontrol api, kena pandai kawal api. Bila dah masuk tomato puri tadi, kita kacau lebih kurang ataupun aduk lebih kurang 2 ke 3 minit. Lepas tu kita masukkan bahan perisa. Okey, garam secukup rasa. Ajinomoto ataupun MSG pun sama secukup rasa. Kalau tak makan ajinomoto, boleh skip. Kemudian secukup rasa Maggi. Satu suduk teh, 1 suduk kecil lah. Macam ni. Lepas tu kita masukkan gula Melaka. Sebelum kita masukkan kita punya ayam, kita kacau dulu bahan-bahan tadi biar sebati. Lepas tu kita rasa apa yang kurang, apa yang terlebih. Jadi kita boleh adjust. Jadi dalam masakan ni, terutama garam, jangan terlebih garam. Kalau kurang garam, kita boleh tambah. Tapi kalau dah terlebih garam, masin,
kita nak adjust dia susah. Okey, kita punya sambal dah masak. Jadi kita boleh masukkan kita punya ayam. Okey, ini dia ayam, lebih kurang dalam 1 ekor. Potong ayam ni jangan kecil sangat, sebab bila kita potong kecil-kecil, bila dia masak dia kecut, lagi kecil. Jadi potong sedang-sedang. Jadi kita goreng dengan kunyit dan garam sahaja. Bila dah masuk ayam tu, kita masukkan kita punya minyak sapi. Minyak sapi ni penambah dia punya aroma dia. Nak bagi tahu juga, kalau kita letak minyak sapi, kita punya masakan tu ataupun kita punya sambal tu, dia lagi nampak shining ataupun berkilat. Nampak tak? Cantik je dia punya color dia. Okey, sekarang kita masukkan kita punya bawang Holland kita. Bawang Holland ni kita masukkan yang last sekali ataupun terakhir. Jadi apa tujuan dia bawang Holland ni? Yang pertama dia mencantikkan kita punya ayam masak merah tu. Nombor 2 dia menambah rasa, iaitu manis. Manis daripada bawang Holland. Kalau tak ada bawang Holland, bawang besar tu pun boleh. Bawang besar pun boleh. Kalau tak ada bawang Holland. Alah, kita yang masak dia, bukan dia yang masak kita kan. Jadi ikut kita lah. Okey, kita punya ayam masak merah dah siap. Alhamdulillah. Okey sahabat-sahabat. Macam inilah kejadian dia ayam masak merah kita. Dia punya warna memang terbaik, cantik. Lepas tu kita hias dia dengan daun ketumbar. Kalau ada daun bawang, boleh hias dengan daun bawang. Tapi terlupalah pula beli daun bawang. Jadi ada daun ketumbar je, jadilah. Okey, ini dia kita punya ayam masak merah kita. Jadi setakat sini saja untuk kali ini. Semoga memberi inspirasi dan manfaat pada sahabat-sahabat semua. Dan terutama di musim perayaan ini, semoga sahabat-sahabat boleh mencubanya. InsyaAllah pasti akan berjaya. Resipi, segala apa resipi atau menu yang Ras kongsikan pada sahabat-sahabat semua, insyaAllah dia tak akan mengecewakan dan pasti tak akan gagal. Sebab kalau nak tahu, tengok daripada awal sampai habis supaya sahabat-sahabat semua faham cara masak dan cara nak campurkan bahan-bahan. Jadi itu pasal kita kalau tengok video, terutama masak-masak ni kita kena tengok A sampai Z. Sebab senang nanti kita nak masak. Jadi kita tak ada lah masak itu dulu, masuk ini dulu. Jadi kita tak jadi tunggang langgang. Okey, ini dia ayam masak merah kita. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Mana yang belum subscribe, bantu subscribe kerana subscribe itu percuma. Dan jangan lupa share pada kawan-kawan semua. Okey,
Terima kasih. Jadi ini dia hiasan tambahan kita. Apa nama? Kacang gajus. Ini saja je ni. Cukuplah. Kalau sahabat-sahabat suka, boleh hias tabur. Kalau tak, abaikan. Okey. Ini dia ayam masak merah kita. Alhamdulillah. Tetamu dari jauh dah sampai. Oh, boleh dah. Jauh betul. Macam mana rasa? Dah. Belum ada. Boleh kat restoran lah hari ni. Itulah abang. Berminat tidak order. Ada di beg kuning Ingat apa? Menu raya special. Alhamdulillah. Makan pelan-pelan. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak ada. Ini boleh order ni. Alhamdulillah. Boleh lah tak? Pak Is cakap dah boleh buka kedai. Betul lah. Betul. Pak Is. Masak Buka lah. orang. Kita ni je dia yang masak. Kita tukang potong. Oh, ni tukang masak. Kita makan-makan. Itu masa Faiz dengan Naka datang. Masakan nasi minyak. Lepas tu daging masak hitam. Ui. Dia tukar lauk je. Dia tukar lauk je. Masa raya pun masih minyak tapi ada 3 jenis lauk. Lepas tu akak datang, mak dia datang, tukar masak hitam. Ini masak merah pula. Ibu kau yang tak ada gigi pun boleh cakap rasa kutip kacang. Kacang lembut. Tanya dia, boleh makan ke? Dia kata boleh. Nak belajar lah ni. Kalau dia sarung gigi dia boleh makan. Dia sarung gigi lah tu nak berjalan. Dia kata dia pakai gam gajah. Uncle nak belajar lah. Nak menuntut ilmu lah ni. Boleh tengok kat YouTube ada. Semua kat YouTube dah masuk dah. Ini nanti nak masukkan dekat YouTube ni. Jadi nampaklah muka-muka yang manis-manis, comel-comel kan. Dia dah raya pertama ikut. Lima dah. Hai guys. Apa Arafah. Nampak muka dia ni kan. Hai guys. Dia tak boleh jumpa muka atuk dia. Hai guys. Tambah. Alhamdulillah. Tambah lagi. Banyak lagi tu. Itu ada orang cakap tak payah masak. Dia cakap dia takut suami dia nanti try kan macam orang ni. Dia cakap nanti dia makan kenyang-kenyang kan dia tak boleh. Nak terlalak.